Graf fungsi rasional. Fungsi rasional itu adalah dalam bentuk pecahan. Kita tahu pecahan adalah P per Q. Bentuk amnya adalah P bagi X, Q bagi X. Okay, so ini adalah fungsi rasional. So, pengangka iaitu pengangka dan penyebutnya adalah polinomial. So, apa maksud polinomial? Polinomial adalah bila sesuatu ungkapan algebra itu yang mengandungi pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah itu mestilah nombor bulat positif. Right? Nombor bulat positif. Sebagai contoh, X kuasa 2 tambah 3 per X tambah 1. Pengangka X kuasa 2, kuasanya adalah positif. Positif nombor bulat. Maka ini adalah polinomial. Penyebutnya X kuasanya adalah 1 pun nombor bulat positif. Maka ini pun adalah polinomial. Nah, contoh yang kedua, X kuasa negatif 2 tambah 3 per X tambah 1. Pengangkanya adakah ia polinomial? Bukan, kerana kuasa pemboleh ubah adalah nombor bulat tapi negatif. Tak boleh. Penyebutnya boleh sebab masih kuasa pemboleh ubah adalah nombor bulat positif. Jadi yang ini adalah polinomial, yang ini bukan. Dan begitu juga kalau kuasanya adalah dalam bentuk pecahan, kuasanya adalah dalam bentuk kuasa, punca kuasa atau apa-apa jenis lain. So, the condition is kuasanya mestilah nombor bulat positif. Only then ia dikenali sebagai polinomial. Nah, ada satu lagi maksud juga yang dibawa oleh polinomial. So, bila ada sesuatu ungkapan algebra, hanya ada satu sebutan. Ia dikenali sebagai monomial. Kalau dia ada dua sebutan, ia dikenali sebagai binomial. Kalau ada tiga sebutan, ia adalah trinomial. Anything more than tiga sebutan, ia dikenali sebagai polynomial. So, that is another word, ya, polynomial. Okay, now, graf fungsi rasional juga mempunyai asymptot. Apa itu asymptot? Asymptot adalah satu paksi, sama ada mengufuk, mencondong atau mencancang, tak kisah. Di mana graf boleh menghampirinya tetapi tidak boleh memintasnya. Okey. Now let's ambil contoh fungsi rasional ini. Fungsi f bagi x sama dengan x per x tolak 1. Alright. Now di sini kita lihat fungsi asymptot mencancang ini. Asymptot mencancang. So kalau kamu perhatikan graf ini dia menghampiri satu, ya. Dia menghampiri satu tapi dia tak sentuh. Dia akan terus macam ini sampai infinity, masih dia tak akan sentuh. Dan di sini pun sama. Dia approach satu tapi dia tak akan sentuh. Dia akan terus saja sampai ke infinity. Kenapa? Kerana jika nilai x adalah 1, saya gantikan ke dalam fungsi ini, ya. Jadi saya nilaikan fungsi ini. F bila x sama dengan 1 adalah 1 per 1 tolak 1 sama dengan 1 bahagi kosong. Apa akan jadi bila kita bahagi dengan kosong? Cuba masukkan dalam kalkulator kamu. Kamu akan dapat math error ataupun tidak tertakrif. Jadi kita tidak boleh menentukan apakah nilai output bila x ialah 1. Jadi kita tidak boleh graf itu tidak boleh memintas garis atau paksi x bersamaan dengan 1. So itu adalah asymptot.